Salam sejahtera, saya Adrian dari Channel Putra SMK Bandar Baru Putra. Hari ini bukan sekadar hari terakhir, tetapi juga menjadi hari yang penuh bermakna buat seluruh warga sekolah. Dalam suasana yang syarat dengan kenangan, senyuman dan air mata, warga sekolah berkumpul bagi menjayakan majlis lambaian kasih buat 3 orang guru serta seorang pengetua yang telah mencurahkan bakti. Perpisahan ini bukan penamat sebuah hubungan, tetapi menjadi tanda penghargaan atas segala jasa yang akan terus dikenang. Dan kenangan yang akan kekal terpahat dalam ingatan warga sekolah. Okey. Ini balik. Oh, ni. Ada cikgu baru, cikgu BI. Berat ke kau? Pandai aku cakap bahasa Inggeris. Percubaan suara. Berminggu saya menahan air mata. Harum Cepaka. Harum Cepaka di sisi udara. Indah redup dihias melati. Salam sembah. Salam sembah pembuka bicara. Sulamkan mesra, satukan hati. Pucuk paut berlima batu, anak 9 di tapak tangan. Biarpun jauh berpuluh batu, hilang di mata, di hati jangan. Pertukaran saya yang sedikit kelainan daripada yang sebelum ini. Bagi menyemarakkan lagi majlis ini, kita akan menyaksikan beberapa ucapan ringkas penuh makna daripada warga SMK Bandar Baru Putra. Kenapa? Okey, untuk 4 orang cikgu yang bertukar, yang berpindah, saya harapkan semoga lebih maju dan sukses di sekolah masing-masing. Dan ingat, jangan lupakan SMK BBP. Okey? Alright, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Sumimi selaku Guru Kanan Wotek SMK BBP ingin mengucapkan selamat bertukar kepada sahabat-sahabat saya, Cikgu Hazlina, Cikgu Maimunatun dan Cikgu Atikah ya. Saya mendoakan semoga cikgu-cikgu dapat meneruskan kecemerlangan, bawalah nama baik, bawalah ilmu yang cikgu dapat di sini ke sekolah baharu supaya dapat mendidik anak-anak bangsa kita menjadi insan yang berjaya dengan ilmu di dunia dan di akhirat. Dan sudah tentu untuk Tuan Pengetua yang saya sayangi, Tuan Haji Nik Muhammad Sufian ya, sebelum ni bersama dengan saya sebagai PKM di SMK Gunung Rapat. Ini kali kedua ya saya mengalami momen perpisahan ini. Kali ini sebagai pengetua saya yang akan ditukarkan ke Terengganu. Ustaz, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas tunjuk ajar ilmu dan memahami keadaan Kak Mimi lah dalam keadaan macam ni. Walau macam mana pun Ustaz pergilah dengan hati yang tenang. InsyaAllah kami di sini akan of course ya cuba yang terbaik lah untuk memberikan satu nama yang orang takkan lupa lah tentang SMK Bandar Baru Putra. Terima kasih Tuan Haji Nik Sufian untuk segala kenangan, kerjasama ilmu selama di SMK Gunung Rapat dan sudah tentu di SMK Bandar Baru Putra. Ada rezeki kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya wakil dari AKP SMK Bandar Baru Putra mengucapkan tahniah kepada cikgu-cikgu yang dapat bertukar, Tuan Pengetua, Tuan Haji Nik.
Cikgu Maimunatun, Cikgu Nur Hazlina dan Cikgu Atika. Selamat maju jaya di tempat baru. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih dengan kerjasama anda. Okey, terima kasih. Kepada Tuan Pengetua, tahniah dan selamat maju jaya di tempat yang baru. Semoga dapat peroleh kejayaan lebih banyak lagi. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya wakil daripada TVPSS ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada guru-guru serta pengetua yang diraikan atas segala jasa bimbingan dan pengorbanan yang telah dicurahkan sepanjang berada di sekolah ini. Akhir kata, kami ingin mendoakan agar guru-guru dan pengetua sentiasa dikurniakan kesihatan, kebahagiaan dan kejayaan di tempat baru. Sekian, terima kasih dan selamat maju jaya. Sekian saja daripada saya, Adrian dari channel Putra SMK Bandar Baru Putra. Ikan cilok tepung datanglah insya-Allah. Saya garaikan tuan-tuan dan mungkin anak-anak yang akan bertemu insya-Allah. Okey. Tengok jam dulu. Tengok jam. Buat sini buat macam ni. Jam kan ni. Selamat bercuti dan selamat bertukar. Bye.